Korang pernah dengar tak kes jutawan yang famous dari US hilang di Cameron Highland? Pada 26 Mac tahun 1967, Jim Thompson iaitu seorang jutawan kain sutera pergi bercuti dengan kawan-kawan dia di Cameron Highland. Sesampai saja di Cameron Highland, Jim check in di Hotel Moonlight Cottage. Dia unpack semua barang-barang dia and Jim terus bergerak ke gereja seorang diri. Dan dia berehat di gereja tu daripada pukul 1 tengah hari sampailah pukul 3 lebih. Pukul 4 petang, Jim keluar dari gereja dan berjalan kaki seorang diri. Itu adalah kali terakhir Jim dilihat. Hari makin lewat, Jim masih lagi belum sampai ke hotel. Kawan-kawan dia terus buat laporan tentang kehilangan Jim. Lebih kurang 500 orang terlibat dengan misi pencarian Jim. Tentera, polis, sukarelawan dan penduduk-penduduk di kawasan berdekatan pun turut mencari. Misi pencarian ini berlangsung sehingga 11 hari. Tapi sebarang jejak, pakaian dan apa-apa yang berkait dengan Jim masih belum dijumpai. Kes ini sangat-sangat misteri sampai satu Asia Tenggara tahu. 18 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1985, pihak forensik terima serpihan tulang. Tapi bila disahkan ini bukan Jim punya. Banyak spekulasi dibuat. Ada yang cakap Jim kena bunuh. Ada yang cakap Jim kena colek dengan bunian. Sehingga kini 2025, tak ada apa-apa perkembangan pun pasal Jim. May God be with you.